Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kami dari Unit Kewangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah akan menerangkan tata cara penggunaan sistem terimaan elektronik kerajaan persekutuan ataupun iPayment. Sistem terimaan elektronik kerajaan persekutuan ataupun iPayment merupakan sistem terimaan elektronik bersepadu yang dibangunkan oleh Jabatan Akauntan Negara Malaysia ataupun JANM, di mana sistem ini perlu diguna pakai oleh semua agensi peringkat kerajaan persekutuan. Untuk makluman semua, di peringkat Politeknik dan Kolej Komuniti ataupun Polisisi pula, arahan pelaksanaan telah dibuat melalui surat bertarikh 13 November 2025. Selaras dengan arahan tersebut menyatakan semua kutipan yuran pengajian, yuran asrama bermula sesi 2 2025-2026 perlulah menggunakan sistem iPayment. Selain daripada itu, apa-apa kutipan yang melibatkan terimaan lain seperti sewaan, yuran perkhidmatan dan sebagainya juga perlu menggunakan sistem iPayment. Puan dan puan-puan, bagi memudahkan urusan kewangan serta mempertingkat kecekapan proses pembayaran, sistem iPayment telah disediakan sebagai platform penggunaan elektronik yang lebih cepat, selamat dan mesra pengguna. Melalui sistem ini, pelbagai saluran mod pembayaran telah diselaraskan bagi memenuhi keperluan pengguna. Saluran pembayaran terdiri daripada portal, iaitu pengguna boleh mengakses sistem melalui pelayar web untuk membuat pembayaran secara dalam talian. Aplikasi mudah alih, iaitu aplikasi rasmi disediakan bagi memberi kemudahan kepada pengguna untuk membuat pembayaran di mana-mana dan pada bila-bila masa. Dan akhir sekali, melalui post iPayment ataupun terminal EDC, iaitu bayaran secara fizikal boleh dibuat melalui terminal elektronik data capture ataupun EDC yang disediakan di kaunter-kaunter terlibat. Untuk makluman, penggunaan melibatkan post iPayment, terminal EDC masih dalam peringkat pembangunan. Seterusnya, mod pembayaran. Sistem iPayment turut menyediakan beberapa mod pembayaran yang fleksibel, termasuk Duit Now Online Banking, iaitu menyokong pembayaran menggunakan perbankan dalam talian serta e-dompet melalui platform Duit Now. Kad debit, kad kredit dan kad prabayar, pengguna boleh melaksanakan pembayaran menggunakan kad yang dikeluarkan oleh institusi kewangan yang sah. Duit Now QR, pembayaran melalui imbasan kod QR Duit Now turut disediakan bagi memudahkan transaksi tanpa tunai. Dan akhir sekali, e-dompet, iaitu pembayaran menggunakan pelbagai e-dompet turut diterima selaras dengan perkembangan sistem pembayaran digital masa kini. Untuk makluman jua, pembayaran menggunakan bot pembayaran Duit Now QR masih dalam peringkat pembangunan. Layari laman sesawang rasmi iPayment melalui pautan yang dipaparkan di skrin. Sila layari portal iPayment untuk pendaftaran pengguna. Pada halaman utama, kenal pasti butang daftar yang terletak di bahagian atas kanan paparan. Klik butang tersebut untuk memulakan proses pendaftaran bagi pengguna baharu. Langkah kedua, pengguna dikehendaki mengisi maklumat peribadi dengan tepat. Pengguna juga disarankan untuk menggunakan alamat email peribadi bagi memudahkan urusan pendaftaran dan pengesahan. Langkah ketiga, pengguna hendaklah menetapkan kata laluan yang mematuhi syarat keselamatan sistem yang telah ditetapkan. Sila masukkan kata laluan baharu dan ulangi kata laluan yang sama pada ruangan pengesahan kata laluan. Setelah selesai, klik pada ruangan saya bertuju dengan terma dan syarat. Bagi tujuan keselamatan juga, pengguna perlu memasukkan captcha yang telah dipaparkan di skrin. Pengguna perlu klik butang daftar untuk proses berikutnya. Langkah keempat, pengguna perlu melakukan pengaktifan akaun melalui email yang telah didaftarkan. Sila semak email anda untuk mendapatkan kod pengaktifan tersebut. Seterusnya, sila masukkan kod pengaktifan tersebut di ruangan yang telah disediakan. Proses bayaran di portal atau aplikasi iPayment. Jenis-jenis bayaran yang terlibat bagi pelajar-pelajar Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah adalah yuran pengajian,
yuran asrama, bayaran saman pelajar, permohonan rayuan keputusan, semakan semula skrip jawapan dan permohonan sijil atau transkrip akademik. Langkah pertama, anda perlu log masuk ke portal atau aplikasi iPayment menggunakan email yang telah didaftarkan. Seterusnya, klik bil pada paparan sebelah kiri anda. Bil akan dikeluarkan kepada pelajar bagi yuran pengajian, yuran asrama dan bayaran saman pelajar. Senarai bil anda akan berada di paparan ini. Contoh adalah seperti di skrin layar. Seterusnya, pilih bil yang anda ingin bayar. Semak maklumat bil dengan teliti. Pastikan jumlah dan butirannya adalah betul dan tepat. Setelah selesai, tekan butang bayar untuk meneruskan proses pembayaran. Pada halaman ini, anda akan melihat maklumat bayaran yang perlu dijelaskan. Seterusnya, pilih kaedah pembayaran yang anda ingin gunakan. Anda boleh memilih daripada senarai pilihan yang tersedia, seperti perbankan internet, kad debit, kad kredit serta e-dompet. Pastikan anda memilih kaedah pembayaran yang paling sesuai dan mudah untuk anda sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Setelah kaedah pembayaran dipilih, pastikan jumlah yang perlu dibayar adalah betul. Untuk meneruskan proses, tekan butang bayar. Setelah pembayaran berjaya diproses, sistem akan memaparkan status transaksi anda. Untuk mendapatkan resit pembayaran, tekan butang Jana Resit. Sistem akan menghasilkan resit rasmi yang boleh anda muat turun atau cetak sebagai rujukan. Bagi tujuan pembayaran rayuan keputusan, semakan semula skrip jawapan, permohonan sijil atau transkrip akademik gantian, anda perlu ke paparan menu utama di portal atau aplikasi iPayment. Seterusnya, klik pada menu pendidikan di bawah perkhidmatan yang disenaraikan. Kemudian, klik pada pilihan lain-lain. Sistem akan memaparkan senarai perkhidmatan yang tersedia di paparan ini. Baca senarai ini dengan teliti. Pilih perkhidmatan yang ingin anda buat pembayaran. Sama ada permohonan sijil atau transkrip akademik gantian atau permohonan rayuan dan semakan semula jawapan peperiksaan. Seterusnya, sila isi semua maklumat yang diperlukan dengan lengkap dan tepat. Setelah itu, klik ikon tambah pada perkhidmatan yang dikehendaki untuk menambahnya ke senarai pembayaran. Pastikan maklumat yang dimasukkan adalah betul dan tepat sebelum meneruskan ke langkah seterusnya. Setelah memilih perkhidmatan yang ingin dibayar, klik butang bayar. Pastikan anda telah memilih perkhidmatan yang tepat sebelum meneruskan proses pembayaran untuk mengelakkan sebarang kesilapan. Sekian, terima kasih. Sebarang permasalahan berkaitan iPayment, boleh rujuk Unit Kewangan Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah.